Kalau seseorang itu dia seringkali istighfar, dia minta ampun dengan Allah, dan benda itu dihadirkan sekali dengan hati dia, dengan niat dia, memang dia istighfar itu tujuan dia nak bersihkan diri dia. Bukan hanya semata-mata dia nak mendapat rezeki tanpa disangka-sangka, tetapi dia minta nak dibersihkan. Hati yang bersih ni, tuan-tuan sekalian, dia akan apabila bercakap, dia akan memberi bekas, memberi kesan kepada orang yang mendengar dengan apa yang kita cakap. Kalau kita mimpi harimau, maka apa yang kita cakap itu dia akan berupa harimau kepada orang lain. Orang akan jadi takut dan juga bimbang kepada kita. Maka mimpi harimau inilah yang perlu kita tangani dengan istighfar dan juga dengan selawat dan juga dengan beberapa set mandian yang digunakan sebagai ikhtiar untuk kita berhadapan dengan situasi itu. Sebagai satu contoh, saya seringkali menggunakan Raja Jet dan juga 7 Telaga Raudah. Jadi aura harimau yang ada dalam diri kita ini, apabila kita cuba pecahkan dengan istighfar, kita pecahkan dengan mandian dengan Raja Jet, mandian 7 Telaga Raudah, kita pecahkan dan kita amalkan dengan istighfar berulang-ulang kali, lama kelamaan rasa nak marah itu dia akan berkurang. Dia akan jadi orang lain lah. Sebab kita cuba membersihkan diri kita itu. Sebab sifat marah ni dia akan menerbitkan satu dosa bagi diri kita. Marah, muka kerut, muka masam. Ini semua sifat manusia memang ada apabila kita diuji dengan sesuatu perkara yang menyebabkan kita rasa resah ataupun kita rasa nak marah. Namun demikian, kalau kemarahan itu kita cuba tahan. Ini perlu kepada latihan lah. Tahan dan juga kita buat dengan amalkan istighfar dan juga kita mau membersihkan benda tersebut. Lama kelamaan apabila kita mengamalkan secara konsisten, maka aura harimau itu dia mula berkurang. Dan kira kita akan bercakap dengan lebih tenang. Dan apabila kita nak bercakap dengan anak kita tak rasa kita tu marah. Kita akan bercakap dengan lafaz kasih sayang yang sampai kepada dia dengan hati. Apabila kita bercakap dengan baik dengan dia, kita cakap sikit je pun kadang-kadang anak kita boleh dengar. Yang menyebabkan kadang-kadang anak kita tak boleh dengar ialah kita bercakap menggunakan mulut kita tanpa berdasarkan kepada hati. Mulut itu disertakan dengan kemarahan. Kadang-kadang anak kita jadi takut. Kadang-kadang anak kita jadi resah, gelisah. Lebih-lebih lagi kalau orang itu memang dia kerap mimpi buaya, mimpi harimau, mimpi rumah lama, maka kata-kata kita ni kepada anak kita itu, dia akan memberi bekas kepada dia rasa takut. Ketakutan dia itu menghalang untuk dia berfikir dengan waras. Ini benda-benda yang tuan-tuan kena tahu kenapa anak kita tu tak nak dengar cakap kita itu, dia atas faktor-faktor gangguan yang ada dalam diri kita.